Hello dan apa khabar para penonton semua? Ini adalah channel Gen TV Storytelling. Apa yang paling penting dan tujuan channel ini adalah untuk menyampaikan pelbagai kisah-kisah rakyat, sejarah, mitos mahupun legenda yang banyak terdapat di negara kita. Di mana pada ketika dahulu, ia adalah buah mulut masyarakat tempatan dan kini semakin pudar ditelan dek zaman. Terdapat pelbagai kisah-kisah rakyat yang menarik terdapat di negara kita. Oleh itu, saya memohon agar para penonton untuk sokong channel ini dengan subscribe dan kongsikan video-video yang akan saya upload dari masa ke semasa. Dalam video kali ini, saya ingin kongsikan satu lagi cerita berkenaan dengan Bujang Senang, seekor buaya raksasa yang dipercayai telah ditembak mati pada tahun 1992. Kalau para penonton yang pernah menonton video di dalam channel ini, di video lepas saya pernah menceritakan tentang kisah Bujang Senang. Ia dipercayai adalah seorang manusia yang telah disumpah menjadi seekor buaya gergasi dan berniat ingin membalas dendam terhadap kematiannya dan isterinya. Dan di video tersebut saya juga ada menceritakan bahawa isterinya juga turut disumpah menjadi seekor buaya gergasi dan kedua-dua pasangan ini dipercayai menjadi penghuni Sungai Batang Lupa. So kalau para penonton berminat ingin tahu tentang asal-usul Bujang Senang, tontonlah video saya yang sebelum ni di mana link ini akan saya sertakan di ruangan description. Dari video tersebut, para penonton mungkin boleh memahami bagaimana nama Bujang Senang ini telah diwujudkan dan apa yang paling penting di mana seekor buaya besar telah menjadi kengerian para penduduk di sepanjang Sungai Batang Lupa kerana telah membaham ramai manusia yang ketika itu berada di sungai. Namun pada tahun 1992, akhbar berita telah mengkabarkan seekor buaya yang sangat besar telah ditembak mati, di mana buaya tersebut dipercayai adalah Bujang Senang. So dalam video kali ini kita akan ikuti cerita adakah Bujang Senang masih lagi hidup ataupun buaya yang telah ditembak mati pada tahun 1992 itu adalah Bujang Senang. Sebelum saya lanjutkan cerita, saya ingin memberitahu para penonton apakah kelainan cerita-cerita yang saya sampaikan di dalam ruangan channel ini. Cerita-cerita yang saya kongsikan adalah gabungan daripada pelbagai sumber yang dikaitkan dengan legenda, cerita daripada masyarakat setempat dan juga catatan sejarah. Ini memberikan para penonton informasi yang lebih meluas akan kisah-kisah yang disampaikan kerana ada di antaranya bukan hanyalah legenda semata-mata. Contohnya, cerita Tembuaka, seekor ular gergasi ataupun dipercayai seekor naga telah menggegarkan masyarakat di Sabah dan ianya telah dipercayai mati akibat letusan gunung berapi di kawasan tersebut. Akan tetapi melalui catatan sejarah, kita dapat tahu bahawa letusan gunung berapi tidak pernah berlaku di Sabah pada tahun yang dikatakan. Ini membawa kita kepada persoalan, adakah ianya cerita benar ataupun ia hanyalah makhluk yang terdapat dalam kisah legenda masyarakat setempat. Begitu juga dengan cerita Nabau yang diceritakan adalah seorang pemuda yang boleh menukarkan dirinya kepada seekor ular gergasi persis anaconda yang mendiami jeram Pelagus di Sarawak. Dan untuk menghasilkan video-video ini memerlukan banyak sumber-sumber seperti berita, cerita-cerita bertulis daripada masyarakat setempat dan juga catatan sejarah yang perlu dibaca bagi melengkapkan video di Gen TV Storytelling ini. Kalau boleh, saya memang nak cover semua info berkenaan dengan cerita-cerita yang saya sampaikan di setiap video saya untuk para penonton semua. So dengan itu, saya berharap agar para penonton untuk terus menyokong channel ini agar saya lebih bersemangat untuk berkongsikan cerita-cerita sejarah, legenda, mitos dan juga kisah rakyat. So, jom kita mulakan cerita. Dari video lepas berkenaan dengan Bujang Senang, kita sudah tahu asal-usul kisah Bujang Senang yang sangat menyedihkan. Sehingga dia menyimpan dendam untuk membunuh kesemua keturunan musuh yang menyebabkan kematian dia dan juga isterinya. Tetapi kali ini, cerita ini adalah berdasarkan daripada cerita yang dikongsikan oleh rakyat setempat semata-mata. Kejadian ini dinyatakan terjadi
terjadi pada sekitar 1990-an, di mana tahun sebenarnya tidak pula dinyatakan. Akan tetapi kita tahu melalui akhbar tempatan, seekor buaya yang sangat besar telah ditembak mati pada tahun 1992. Dan pada belakang buaya tersebut terdapat satu jalur putih, ataupun ada yang mengatakan ia adalah jalur yang berkilauan keemasan. Dan pada ketika itu, para penduduk setempat percaya bahawa buaya tersebut adalah bujang senang yang sering menggegarkan penduduk di sekitar Batang Lupa. Dan kalau ada para penonton yang masih tidak tahu di manakah lokasinya Sungai Batang Lupa, ianya terletak di Seri Aman, Negeri Sarawak. So, kalau kita mengikut logik akal, kejadian ini mungkin di sekitar pertengahan 1990-an, beberapa tahun selepas buaya gegasi tersebut telah ditembak mati. Pada suatu petang, dikatakan ada seorang pemandu teksi yang melalui jalan ke Batang Lupa telah ditahan oleh seorang pemuda. Pemandu teksi tersebut terus memberhentikan keretanya, di mana pemuda tersebut memilih untuk duduk di sit penumpang di sebelah pemandu. Dan kalau korang tahu, teksi pada tahun 1990-an kebanyakannya tidak ada penghawa dingin. Maka tingkap-tingkap kereta selalunya dibuka bagi menikmati pemandangan dan angin luar sepanjang perjalanan. Menurut pemandu teksi tersebut, penampilan penumpang tersebut berkulit cerah dan juga agak pendiam. Ketika dalam perjalanan yang tenang, pemandu tersebut dikatakan sedang galak bercerita berkenaan dengan buaya yang seringkali menggegarkan penduduk setempat di Batang Lupa. Semasa dalam keasyikan dan lancar bercerita pasal buaya, pemandu itu pun mula menyingkap kisah seekor buaya yang dinamakan bujang senang. Penumpang lelaki itu hanya mendengar dengan penuh minat. Dia hanya menyampuk sekali-sekala apabila bahagian bujang senang disebutkan. Kemudian penumpang itu pun bertanya kepada pemandu teksi, "Jadi, betullah bujang senang sudah mati?" Dengan penuh semangat dan yakin, pemandu tersebut menjawab, "Ya, sudah dibunuh." Menurut cerita, kulit bujang senang sangat tebal, tak lut dengan peluru senapang biasa. Habis tu, macam mana boleh mati kalau tak lut dengan senjata? Soal penumpang itu lagi. Saya dengar cerita, mereka yang menembak bujang senang menggunakan peluru paku. Paku yang panjang hampir sejengkal. Itu yang saya dengar, jawab pemandu teksi. Pemandu tersebut pun meneruskan ceritanya dengan gembira tentang kejayaan para penduduk telah berjaya menundukkan buaya legenda tersebut. Reaksi penumpang itu pula masih lagi sama, mendengar dengan penuh perhatian. Kemudian dia bertanya lagi kepada pemandu teksi, apa buktinya buaya itu adalah bujang senang? Mungkin yang mati itu buaya lain, bujang senang mana mungkin mudah ditangkap dan juga dibunuh. Mendengarkan soalan penumpang tersebut, si pemandu teksi mula berasa tidak puas hati. Dia memandang sekilas ke arah penumpang di sebelahnya dan berasa agak kurang selesa kerana beranggapan bahawa seakan-akan tidak percaya dengan cerita yang disampaikannya. Kamu tak baca surat khabar? Tak tengok berita TV? Soal pemandu itu kembali. Dengan senyuman tersengih-sengih, hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Itulah, tak ikut perkembangan semasa. Surat khabar kena baca, berita kena tengok. Bujang senang memang dah mati. Buktinya, buaya yang dibunuh itu sangat besar. Hampir sama dengan bas mini tubuhnya. Dan di atas belakangnya, ada tanda yang menunjukkan ianya adalah bujang senang. Sempat pula si pemandu teksi itu memberikan takzirah kepada penumpang tersebut. Tanda apa? Tanya penumpang itu, masih lagi kelihatan tenang. Buaya bujang senang lain daripada buaya yang lain. Belakang bujang senang ada tanda berwarna putih. Di bahagian belakang kepalanya, jawab pemandu teksi itu. Jadi, semua sudah yakin bujang senang sudah mati. Kenapa bertanya? Kau tak percaya lagi? Soal pemandu teksi itu pula dengan reaksi yang kurang senang dengan pertanyaan penumpang tersebut. Penumpang tersebut hanya mendiamkan diri apabila melihat reaksi pemandu semakin dingin. Tidak lama kemudian penumpang itu mengarahkan pemandu teksi untuk memberhentikan keretanya di sebuah jeti lama yang berhampiran dengan Sungai Batang Lupa. Pemandu itu berasa agak keheranan kerana destinasi yang ingin dituju
masih agak jauh lagi. Namun dia hanya mengikuti sahaja kehendak penumpang itu dan terus pun berhenti. Kenapa berhenti kat sini? Tempat yang kau mau tuju itu jauh lagi. Soal pemandu itu kemudian. Penumpang tersebut keluar dari dalam kereta dan kemudiannya dia berpaling dan berdiri di tingkap kereta yang sememangnya terbuka. Dia menunduk melalui celah tingkap dan merenung ke arah pemandu teksi sambil menopang tangannya di tingkap kereta. Pemandu teksi yang kehairanan hanya memerhatikan sahaja gerak-geri pemuda itu. Mungkin dia beranggapan bahawa penumpangnya hanya ingin mengambil angin seketika dan akan masuk semula ke dalam teksi untuk meneruskan perjalanan ke destinasi yang ingin ditujunya. Pemandu teksi itu menceritakan ketika pemuda itu sedang menunduk dan merenungnya melalui tingkap, dia ternampak ada seutas rantai bertali hitam dan loket berbentuk segitiga seperti gigi haiwan tergantung di batang lehernya. Bujang Senang belum mati. Yang dibunuh itu bukan Bujang Senang. Itu isteri Bujang Senang. Pemuda tersebut akhirnya bersuara lagi. Isteri? Mengarutlah tingkah pemandu teksi tersebut dengan sinis dan tidak percaya. Bujang Senang belum mati. Sekali lagi pemuda itu cuba menegakkan kebenaran dan merenung tepat ke bola mata pemandu teksi. Kamu memang keras kepala, marah pemandu teksi itu. Namun amarahnya disambut ketawa kecil oleh pemuda yang masih lagi berdiri di tepi tingkap teksinya. Semuanya RM11, sambung pemandu teksi tersebut dengan wajah yang masam mencuka. Dia berhasrat untuk meninggalkan sahaja pemuda itu di situ sekiranya dia enggan masuk semula ke dalam kereta. Pemuda itu lantas tersenyum dan menyerahkan wang tambang yang diminta. Kemudian sekali lagi dia memberitahu pemandu teksi itu, kalau kamu nak tahu, Bujang Senang belum mati. Yang dibunuh adalah isteri saya. Tanpa memberi peluang untuk pemandu teksi itu berkata apa-apa, pemuda itu berpaling dan terus berjalan ke arah Sungai Batang Lupa yang tidak berapa jauh. Pemandu teksi yang masih was-was terus memerhatikan aksi penumpang itu dengan mata yang terkebil-kebil. Di pesisiran sungai itu, pemuda itu telah menanggalkan pakaiannya dan dalam kesamaran suasana yang hampir senja, pemandu teksi itu sempat melihat ada satu jalur berkilauan yang menegak di tengah-tengah belakang pemuda itu dari pangkal leher hingga ke separuh belakangnya. Pemuda tersebut dilihat terus terjun ke dalam sungai dan menghilang. Apa yang lebih memeranjatkan pemandu teksi yang sedang terkesima apabila dia melihat libasan ekor buaya yang sangat besar di permukaan sungai sebelum ianya terus menghilang dari pandangannya. Itulah kali pertamanya pemandu teksi tersebut melihat saiz ekor buaya yang begitu besar dengan mata kepalanya sendiri. Dengan perasaan yang mula ketakutan, dia segera meninggalkan tempat tersebut. Itulah dia rentetan cerita Bujang Senang selepas dipercayai ditembak mati pada tahun 1992. So, betul atau tidak cerita ini, atau ianya adalah rekaan semata-mata, hanya empunya cerita sahaja yang tahu, iaitu pemandu teksi yang pernah menumpang seorang pemuda yang dipercayai adalah Bujang Senang. Nasib baik tak kena baham. Ada juga cerita daripada masyarakat tempatan bahawa buaya yang ditembak mati pada tahun 1992 adalah seekor buaya betina. Namun jantina buaya tersebut tidak pula dinyatakan dalam akhbar-akhbar tempatan maupun catatan sejarah yang ditemui. Mungkin dia sengaja menjemahkan diri untuk memberitahu penduduk yang dia masih lagi hidup dan menghuni Sungai Batang Lupa dan akan terus mencari keturunan musuhnya untuk membalas dendam. Walau apapun, kisah ini tetap menarik bagi masyarakat di Sarawak. So, kalau ada para penonton yang tahu akan kisah Bujang Senang, berilah komen untuk menambah pengetahuan kita semua. Atau sekiranya ada yang mempunyai kisah-kisah atau versi lain Bujang Senang atau buaya gerasi yang mempunyai jalur emas di belakangnya, boleh kongsikan di ruangan komen. Ini saja perkongsian saya kali ini. Jangan lupa share video ini, subscribe channel Gen TV Storytelling
Storytelling dan tekan butang notification untuk tidak ketinggalan dengan cerita-cerita sejarah, kisah rakyat, mitos dan juga legenda yang akan saya keluarkan di video-video yang akan datang. Salam hormat dan berjumpa lagi. Bye-bye.